Hai korang, welcome back to Bella Gas channel. Keep going, keep growing. Sakit tadi. Naik cepat. Okay, kalau korang dah ikut lama dah channel Bella ni, mesti korang kenal dah Shitam dan juga Leo, betul tak? Tapi sekarang ni keluarga kecil kami dah ada seekor lagi. Dah tambah seekor lagi anak. So hari ni saya nak kenalkan korang. Kini masih lagi baru dalam keluarga ni. Setiap hari lah ni dah almost 2 minggu. 2 minggu dah dia berada di sini. Seronok lah. Bella dah mula seronok tengok dia uh, membesar dekat rumah Bella. Dia macam okey dah lah. Dia tak ada rasa takut macam tu. Tu kegemaran Smokey ni mestilah okey, macam dia sama je macam kucing lain. Dia suka waktu makan. Dia suka macam walaupun dia kadang-kadang dia jenis yang tak suka wet food. Macam anak-anak kucing Bella, Shitam dengan Leo, setiap pagi kita akan bagi wet food dekat dia. Tapi kalau untuk Smokey, dia sangat tak suka wet food. Siapa tak tahu kenapa. Mungkin daripada kecil memang tak makan wet food kot. Setiap pagi walaupun dia tak makan wet food, dia akan duduk juga dekat tepi. Dia tengok kakak dengan abang dia makan. So basically kalau macam contoh Smokey kan, dia makan dry food banyak. So makanan dia basically dekat bawah. Saya tak letak dekat atas. Ada kat bawah lah makanan dia. So dia paling awal yang datang dekat depan pintu. Dulu sebelum ni kalau saya buka pintu depan, Hitam yang akan pergi dulu. Tapi sekarang dia orang paling awal duduk depan pintu. Lepas tu baru Hitam, lepas tu baru Leo. Smokey ni lah Smokey dia macam dia lagi sibuk daripada Hitam. Kalau Hitam kan bunyi burung dia macam dia dah tengok kan. Tapi kalau Smokey dia lagi cepat daripada Hitam untuk tengok. Dia akan terus bangun. Dia bukan kucing je, dia bukan burung saja. Kadang-kadang kenderaan lalu depan rumah saya pun dia akan keluar pergi tengok. Sedangkan tak ada apa pun macam tu. Macam korang tengok tadi awal-awal kan, saya dah pancing dia dengan benda ni. So dia macam nampak tenang tau. Tapi bila dia dengar benda ni, korang bayangkan saya tidur, saya tidur pagi, lepas tu dia datang kejut saya, dia bawa benda ni, digigit, lepas tu dia bawa dekat tempat saya. Korang tahu tak? Korang tahu tak so special gila sebab first time kucing saya ajak saya main. Sebab before this, Shita dengan Leo, dia memang kalau saya tidur, dia akan tidur kat sebelah tau. Shita memang kuat tidur. So kalau macam saya, bila saya bangun pun dia still tidur lagi. Tapi kalau untuk Smokey, dia sangat tak tidur sebab dia pun maybe dia budak dan dia masih lagi ada energy. Umur dia 2 tahun. Dia baru saja 2 tahun. So dia bila keluar, bila dia pagi-pagi dia datang, bawa benda ni, dia gigit, dia bawa dekat tepi saya nak ajak main. So sekarang ni pun ada progress. Biasalah Shitam dengan Leo agak sedikit garang lah. Shitam dengan Leo sebab dapat budak baru kan, orang baru, bukan adik-beradik dan sebagainya. So sekarang diorang tengah fasa untuk kenal each other. So saya tak tahulah berapa lama, tapi saya tak boleh nak buat macam before this, macam Leo dengan Shitam sebab Smokey dia ada masalah bulu. So bila dia sekarang dalam fasa, dia dah habis fasa kuarantin. Dia 2 minggu dengan saya. So saya dah habis fasa kuarantin dengan dia. So kalau saya stay kuarantin dia, bulu dia akan jadi lagi stres sebab saya kuarantin dia dekat dalam bilik. So bilik tu terlalu terperap. So saya rasa macam kesian. So sekarang saya dah keluarkan dia daripada bilik tu. So diorang ni bebas lah untuk ke mana-mana. So maybe it takes time untuk diorang kenal sesama sendiri macam Leo dengan Shitam dulu. Tapi saya rasa tak apa. Diorang tak lama lagi diorang akan jadi membesar satu family. Saya percaya itu. Bagi setengah orang kan macam, buat apa ambil kucing lagi? Itu semua komitmen, itu semua. Tapi sebenarnya, macam saya cakap lah, saya nak meriah. Saya dah TTC almost 6 years, 7 years. So nak masuk 7 years lah. So saya rasa macam diorang ni adalah salah satu anak saya juga. Saya punya komitmen juga. So saya bertanggungjawab atas kehidupan diorang. Diorang nak macam mana ke saya tetap ni lah. So ini Leo. Siapa yang kenal dah, ni Leo lah. So saya tak sabar lagi lah untuk cipta lebih lagi banyak kenangan bersama Smokey. Sebab tu sekarang ni kalau korang tengok,
YouTube saya, TikTok saya, Facebook saya semua penuh dengan saya punya anak bulu. Saya rasa tak ada yang menarik pun untuk cerita pasal Smoky. Cuma saya nak just perkenalkan je. Before this saya perkenalkan Syita dengan Leo. Sebab nanti korang mesti tanya, kenapa tak kenalkan yang itu kan. Tapi saya dah kenalkan dah. So Smoky adalah anak baru saya. Saya baru ambil dalam masa 2 minggu daripada tarikh sekarang. Okay, so saya rasa terima kasih sebab luangkan masa mendengar cerita saya dan berkenalan dengan Smoky. Kalau korang nak ikut perjalanan Smoky, Syitam, Leo kan, korang jangan lupa subscribe bella guys. Okay, so jumpa next content. Bye, keep going, keep growing. Okay, ini Smoky. Ish.